nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Pada hari ini benarlah janji Allah Subhanahu wa taala dan kita menyaksikan, dan marilah kita mengambil pengajaran dan pengiktibaran yang besar untuk renungan kita bersama, bahawa kematian dia tidak akan mengira kamu sakit ataupun sehat. Kematian dia tak mengira kamu muda ataupun tua. Kematian dia tak mengira kamu kaya ataupun miskin. Kematian dia tidak mengira sama ada kamu orang yang berpangkat ataupun orang yang apa keadaan. Benarlah janji Allah, setiap yang bernyawa pastikan mati. Dan sebaik-baik bekalan ialah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah sekalian kamu, sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah, yakni imtitharu awamiri wajtinabu nawahihi. Mengerjakan apa jua suruhan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk tegahan dan larangan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.